Kadang-kadang kan kita sebagai kontraktor ni bukan pening sebab nak bina rumah je. Kita pening dengan bajet klien. Ada klien datang cakap, "Bang, saya ada bajet 30,000 je. Saya nak rumah 3 bilik." Aku pun diam kejap. Dalam kepala aku, 30,000 tu nak bina rumah ke nak bina harapan? Tapi biasalah, kita faham. Semua orang nak rumah sendiri dan masing-masing ada bajet. Dan untuk site kemencin ni, Alhamdulillah, progres jalan macam biasa. Ikat batu pun dah nak selesai. Nampak dah bentuk rumah dia. Daripada tanah kosong, sekarang dah ada rumah. Bukan dah ada rumah, dah ada bentuk rumah. Kalau korang pun ada tanah dan tengah pening fikir, bajet aku ni boleh ke buat rumah macam ni? Jangan main agak-agak je tau. Bagi je kita tengok bajet dengan keperluan korang. Kita cuba susun yang paling ngam. Tapi biarlah masuk akal. Assalamualaikum. Oh Tuhan, mudahkan jalan hidupku. Biar rezeki datang tanpa keliru. Biar semua rasa kasih-Mu yang satu. Aku tak mahu jadi beban sesiapa di situ. Aku